Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Jadi kandungan video aku kali ni ialah bagaimana kita nak mengatasi masalah slippery seat post ataupun seat post yang tenggelam. Okey, kita saksikan video ini. Okey, sering terjadi kepada sama ada MTB, mountain bike, road bike ataupun folding ataupun apa saja basikal. Okey, masalah ni apabila berlaku kita clamp antara material karbon dengan plastik ataupun karbon dengan aluminium, dan kita juga boleh mengatasi masalah bukan saja di seat post tetapi di bahagian-bahagian seperti ini yang kita clamp. Dan kita sebenarnya untuk mengelakkan daripada overtorque ataupun terlebih clamp, jadi untuk mengatasi dia ada cara dia. Okey, kita tonton dulu video ni dan tolong support, like dan subscribe video-video aku. Alright, folding bike aku ni pakai sleeve seat post plastik ni, dan aku biasa mark aku punya seat post ni dekat number 4 sahaja. Okey, kat situ. Okey, untuk tujuan recording ni aku akan letak satu kamera dekat sini dan kita perhatikan sama ada seat post ni betul-betul turun ataupun tidak. Aku akan buat kayuhan pendek sahaja. Kita akan tengok. Okey, jom kita try kayuh. Kita tengok sejauh mana seat ni boleh bertahan. Okey, aku akan clamp ni. Aku macam ni je, dan aku set 4 pada level 4. Ok, kita akan on kamera ni, kita akan tengok. Ok, meter pun aku dah set dan kita akan mulakan kayuhan. Ok, masalah ni memang akan membuatkan kita sangat-sangat terganggu dengan kayuhan kita. Kita dah setting pada kedudukan seat post yang sesuai dengan kita, tapi tengoklah berapa jauh yang kita dapat kayuh ni. Ok guys, kalau tengok tadi kan aku set 4, tapi sekarang ni dia dah turun lebih kurang ke level, hampir ke level 7. Bayangkan 4, 5, 6 dan 7, hampir 3 level dia turun. Ok, dah terbukti memang betul seat post ni makin rendah. Aku ingatkan seat post aku ni kaki aku makin pendek, rupanya seat post ni makin memendek. Ok, jom kita atasi masalah ni. Ok, berjaya juga aku mencapai 1 kilo, dan apa yang menyedihkan, seat post aku makin pendek lah. Jom kita tengok macam mana atasi. Ok guys, jangan bimbang dengan masalah tersebut. Ok, untuk mengatasinya kita boleh menggunakan fiber grease. Ok, fiber grease ni kita tengok material dia macam grease, cuma dia kalau kita rasa macam berpasir, sebenarnya bukan pasir, tapi inilah molekul ataupun bahan yang akan stop kita punya seat post ataupun handlebar
ataupun apa-apa barang karbon yang kita nak pakai di basikal kita daripada menggelunsur jatuh ataupun bergerak. Dan kita tak perlu overtop yang boleh menyebabkan berlakunya crack ataupun pecah lah kita punya seat post. Dan biasa kita tengok pada road bike dia punya skru tu sampai loose tau. Punyalah kita tak nak bagi gelinciran itu berlaku sampai loose, dan ada yang rosak dia punya thread apa semua, dan itu memerlukan modal yang lebih besar. Okey, kita buka dulu seat post ni. Okey, first kita perlu marking kat mana kita punya kedudukan seat post kita, macam aku tadi dekat 4. Okey, seterusnya apa yang perlu kita buat, kita perlu meratakan fiber grease ni di bawah level 4 ni lebih kurang seinci, daripada 3 sampai 1 kita just sapu saja. Okay, mana yang lebih tadi kita sapu je kat sini. Okay, kita sapu je. Okay, dan kita masukkan. Okay, aku longgarkan dulu skru ni. Okay, kita set yang sama dekat nombor 4. Okay, skru ni aku tak adjust, malahan aku longgarkan tadi. Jadi okey, pada kedudukan ini nampak ke bawah lah pula. Okey, pada kedudukan ini level 4 ni kita tengok adakah dia menurun ataupun tidak, dan aku clamp. Kalau tengok ni sebab aku letak banyak sangat tadi, ada lebih-lebih sikit. Okey, jom kita try. Aku akan on semula kamera ni, kita tengok Okey, kita on kamera ni dan kita tengok. Okey, aku akan on sepanjang perjalanan. Okay, dia masih lagi dekat level 4 tu. Maknanya dia tak turun langsung. Kita kayuh sambung lagi. Alright guys, aku dah habis test benda ni. Okay, tengok tu masih lagi berada di level 4. Dia tak turun seperti masa mula-mula aku test tadi di level 7 di sini. Jadi fiber grease ni mampu menampung berat kita dan menampung gelinciran seat post ni daripada tergelincir masuk ke dalam. Aku rasa sampai di sini saja kandungan video aku kali ni. Moga bermanfaat. Like dan subscribe channel aku untuk aku berkongsi lagi masalah-masalah dan cara mengatasi masalah tersebut. Okay guys.